ni? Kereta dah breakdown? Adik nak pergi sekolah dah. Adik dengan kakak tak adik nanti kita nak pergi sekolah. Betul? Ibu jangan nangis ya. Nangis kenapa? Tak ada, ibu tak tahulah kalau adik dengan kakak tadi ibu nangis ke tak. Dia kalau sorang-sorang dia mesti akan rasa sedih. Tak apalah, nangis tu orang kata dibolehkan. Boleh je nangis, tapi jangan keterlaluan kan. Tak apakah. Menangis sikit je. Jomlah kita pergi sekolah Adik jangan risau ibu lah. Tak apa, InsyaAllah ibu cuba. Adik risau ke ibu nangis? Nangis tu normal dek. Kalau kita ada hati dan perasaan, mesti akan ada rasa nak nangis. Kalau kita perlu nangis, kita nangis je. Kita tak boleh nak simpan-simpan dek. Faham tak? Kita betul-betul rasa sedih, kita nangis je. Macam ibu lah. Tiba kalau adik tengok ibu nangis tiba kan, adalah benda yang buat ibu sedih. Ibu teringat. Faham? Adik kata apa? Makan biskut. Dia suruh ibu makan biskut. Makan biskut manis. Kalau ibu sedih, ibu makan biskut. Kenapa ibu nak kena makan biskut dek? Kenapa nak kena makan biskut? Ibu tak nak makan biskut. Macam mana? Ibu nak punya selera makan, nak datang balik tu punyalah lama. Lama sangat untuk ibu dapat ada selera makan tu. Dia rasa bila kita makan, kita tak habis. Dia macam ibarat macam kalau orang tak pernah rasa kehilangan tu kan, dia rasa macam orang baru mula nak bercinta tu. Macam ibu kehilangan. Bila kehilangan tu dia rasa lebih tragis lah. Rasa macam semua benda tak nak buat. Sampai satu tahap ibu kata ibu tak ada jumpa orang pun ada. Tapi sekarang dah makin okey. Cuma bila anak ibu tak ada ni, ibu tak tahu. Ibu boleh tak, sebab kakak dia ada kokoh hari ni, so dia balik lambat. Jadi ibu akan seorang lah kat rumah. Dan ibu akan buatlah ibadah ke apa ke, buat kerja ke, untuk kita lupakan sekejap kesedihan tu. Anak-anak ibu ni adalah kekuatan ibu sebenarnya. Risau ibu. Harap tak nangis, okay? Okay? Harap tak nangis. Okay. Take care, love you. I love you. Ayo bawa semua duit dah bawa. Okay, take care. Baik-baik tu. Sayang adik. Okay, ibu dah hantar adik sekolah. Tunggu kakak balik lah. Kakak balik pukul 4, dia ada pokok kan. So, ibu nak cerita masa pengalaman yang kereta yang ibu bawa sekarang ni, dia accident masa pengkebumian minda masa 16 hari bulan. Okay, daripada Hospital Melaka, kita orang nak ke Rembau ibu tak ada dalam kereta. Actually, ibu tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Tapi ibu dah tahu cerita lah. Ibu ikut van jenazah. Okay, ibu ikut van jenazah untuk hantar Ninda lah. Daripada mandi, daripada kafan, sampailah hantar ke Liang Lahat. Memang ibu bersama dengan Ninda. Pada kejadian tersebut masa tu kita ayah, ada atuk, ada nenek, ada Hera dengan anak ibu lah dekat dalam